Terima kasih semua sebab tolong saya. Sama-sama, Dek. Hati-hati bawa motor, Jangan laju-laju. Terima kasih, bang. Hai bang, ni kereta abang ke? Ya, kereta saya. Kenapa, Kalau betul ni kereta abang, asal abang biar budak tu jalan macam tu? Kalau saya hal adik pergi, saya boleh buat apa? Adik tu muda lagi dah jadi full rider. Saya fikir hidup dia masih susah. Kita selagi ada kemampuan dengan rezeki banyak, tak salah untuk kita tidak menyusahkan orang lain atas perkara yang kita mampu buat sendiri. Satu tindakan kecil je boleh mengubah hidupnya seumur hidup. Tapi nanti awak yang kena keluarkan duit untuk repair kereta ni. Awak tak rasa rugi ke? Ya, mesti ada rugi. Tapi rugi tu kan satu rezeki juga untuk kita.